8 tokoh dalam sejarah UMNO moden dalam 8 minit bahagian ketiga. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Badawi mengambil alih kepimpinan UMNO selepas persaraan Mahathir pada tahun 2003. Dikenali dengan pendekatan sederhana dan mesra rakyat, beliau memperkenalkan slogan Islam Hadari sebagai asas pentadbiran. Pada PRU 2004, UMNO dan Barisan Nasional menang besar dengan mandat kukuh daripada rakyat. Namun, dalam tempoh pemerintahannya, Abdullah sering dikritik kerana dilihat terlalu lembut dan tidak tegas, terutamanya dalam menanani isu-isu dalaman parti dan kerajaan. Kekecewaan rakyat terhadap kelembapan reformasi menyebabkan UMNO dan BN mengalami kekalahan besar dalam PRU 2008. Akibat tekanan dalaman, beliau berundur dan menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Najib Razak. Namun, sumbangan beliau dalam memperkenalkan prinsip pentadbiran berasaskan nilai tetap diingati. Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Hishamuddin Hussein, anak kepada Tun Hussein On dan sepupu kepada Najib Razak, merupakan antara pemimpin UMNO yang paling lama berkhidmat dalam pelbagai kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan dan Pelajaran. Beliau juga pernah menjadi Naib Presiden UMNO dan Ketua Pemuda UMNO. Antara detik paling diingati dalam karirnya ialah ketika beliau mengangkat keris sebagai simbol perjuangan Melayu dalam Perhimpunan Agung UMNO, yang kemudiannya menjadi kontroversi besar. Dalam era pasca PRU ke-14, Hishamuddin dilihat sebagai antara tokoh UMNO yang pragmatik dan berusaha menjalin kerjasama dengan pihak lawan untuk memastikan kelangsungan kerajaan. Walaupun tidak memegang jawatan tinggi dalam parti pada ketika ini, beliau kekal berpengaruh dalam kalangan ahli-ahli UMNO. Ketokohan beliau diwarisi daripada susu galuh keluarga politik yang dihormati dalam sejarah Malaysia. Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Khairi Jamaluddin atau KJ merupakan antara tokoh muda paling menonjol dalam UMNO sejak 2000-an. Beliau mula dikenali sebagai menantu kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi dan kemudiannya membina reputasi sendiri sebagai Menteri Belia dan Sukan serta Menteri Kesihatan. Sebagai Ketua Pemuda UMNO dari 2009 hingga 2018, Khairi membawa gaya politik moden dan progresif ke dalam parti. Beliau memainkan peranan penting dalam memperbaharui pendekatan UMNO terhadap golongan muda. Dalam krisis PRU ke-14, Khairi kekal relevan dan muncul sebagai suara rasional dalam kalangan pemimpin UMNO. Namun, beliau dipecat daripada UMNO kerana mengkritik kepimpinan parti, terutamanya tindakan menyertai kerajaan perpaduan. Selepas itu, KJ terus aktif dalam bidang media dan menjadi pengulas politik yang dihormat. Ramai masih melihat beliau sebagai calon pemimpin masa depan, sama ada di dalam atau di luar UMNO. Datuk Seri Najib Tun Razak. Najib Razak, anak kepada Tun Razak, menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri ke-6 Malaysia dari 2009 hingga 2018. Beliau memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti Program Transformasi Ekonomi ETP, One Malaysia dan BRIM untuk menarik sokongan rakyat. Namun, pentadbirannya terpalit dengan kontroversi besar termasuk skandal 1MDB yang menjejaskan reputasi UMNO secara keseluruhan. Skandal tersebut mengundang kritikan dari dalam dan luar negara serta menjadi faktor utama yang membawa kepada kejatuhan UMNO pada PRU ke-14. Buat pertama kalinya dalam sejarah, UMNO hilang kuasa selepas lebih 6 dekad memerintah Malaysia. Najib kemudiannya didakwa dan disabitkan kesalahan rasuah, menjadikan beliau bekas Presiden UMNO pertama yang dihukum penjara. Perjalanan politik Najib menjadi titik penting dalam sejarah UMNO yang syarat dengan pengajaran. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan antara pemimpin kanan UMNO yang paling berpengaruh sejak 1990-an. Beliau pernah menjadi Menteri Besar Johor, Menteri Pertanian, Menteri Pelajaran dan juga Timbalan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Najib Razak. Dalam UMNO, beliau merupakan Naib Presiden yang dihormati kerana integriti dan ketegasannya. Muhyiddin memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan UMNO di Johor yang merupakan kubu kuat parti tersebut. Namun, krisis dalaman UMNO tercetus apabila beliau secara terbuka mengkritik kepimpinan Najib berhubung skandal 1MDB yang membawa kepada pemecatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri dan penyingkiran daripada UMNO. Selepas itu, beliau menubuhkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Bersatu bersama Tun Dr. Mahathir dan memainkan peranan utama dalam menjatuhkan Barisan Nasional pada PRU 14. Pada tahun 2020, beliau menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia melalui pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun kini tidak lagi bersama UMNO, sumbangan Muhyiddin dalam parti tidak boleh dinafikan. Beliau merupakan antara pemimpin reformis yang sanggup berkorban demi prinsip. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah tokoh UMNO yang mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia dan satu-satunya daripada parti itu yang memegang jawatan tersebut selepas kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 14. Beliau mula aktif dalam politik sejak 1980-an dan memegang pelbagai jawatan dalam UMNO termasuk Ketua Pemuda UMNO Pahang dan Ahli Majlis Tertinggi. Beliau juga pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Dalam Negeri serta Menteri Pertahanan. Semasa krisis politik selepas kejatuhan Pakatan Harapan pada 2020, Ismail Sabri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021 selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan. Pentadbiran beliau banyak tertumpu kepada pemulihan ekonomi pasca pandemik dan kestabilan politik. Walaupun tempoh beliau sebagai Perdana Menteri hanya sekitar setahun, Ismail Sabri berjaya mewakili UMNO dalam pentadbiran persekutuan, sesuatu yang penting dalam usaha mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parti. Beliau dikenali sebagai pemimpin yang sederhana, berhati-hati dalam membuat keputusan dan tidak terlibat dalam banyak kontroversi. Datuk Seri Muhammad Hassan. Muhammad Hassan atau Tok Mat adalah antara pemimpin UMNO yang banyak mendapat pujian kerana gaya kepimpinan yang pragmatik dan bersih. Beliau merupakan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dari 2004 hingga 2018 dan dikenali kerana kejayaan mentadbir negeri tersebut dengan baik dan berintegriti. Selepas UMNO mengalami kekalahan pada PRU ke-14, Tok Mat diangkat sebagai Timbalan Presiden UMNO dan pernah menjalankan tugas Presiden UMNO semasa Zahid bercuti. Gaya politik Tok Mat lebih sederhana dan inklusif, menjadikannya antara tokoh yang mendapat sokongan rentas parti. Beliau sering menyeru kepada reformasi dalam UMNO, termasuk memperkasakan semula sokongan rakyat dan membina semula kepercayaan orang muda terhadap parti. Tok Mat juga aktif dalam PRU ke-15 dan selepas kemenangan, dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Beliau dilihat sebagai pemimpin masa depan yang berpotensi memimpin UMNO dalam era politik baharu dan sering disanjung kerana rekod bersih serta pendekatan profesional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO selepas kekalahan parti pada PRU ke-14. Zahid berdepan cabaran getir untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap UMNO. Walaupun menghadapi pertuduhan mahkamah, beliau terus memimpin parti dan memposisikan UMNO sebagai kingmaker dalam pembentukan kerajaan selepas PRU 15. Di bawah kepimpinannya, UMNO menyertai Kerajaan Perpaduan bersama Pakatan Harapan, GPS, GRS dan parti-parti lain, sesuatu yang tidak pernah terbayang sebelum ini. Langkah ini menunjukkan pendekatan politik baharu dan realistik oleh UMNO. Walaupun Zahid dikritik oleh sesetengah pihak dalam parti sendiri, beliau masih mengekalkan cengkaman kuasa dan memainkan peranan penting dalam lanskap politik semasa.